4 amalan rezeki datang bergolek. Sebenarnya kan tak susah nak undang rezeki ni. Ada 4 jenis amalan yang Kak Syah nak kongsikan. InsyaAllah boleh menjadi asbab rezeki datang bergolek kepada kita. Yang keempat tu paling tak senang nak buat tapi paling powerful. Amalan ni bukan saja boleh buat rezeki datang bergolek pada korang, tapi boleh jadi amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, menggembirakan orang di sekeliling kita. Yang kedua, memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, melepaskan hutang amanah orang lain pada kita. Tak mudah kan? Tapi itulah yang dapat membantu kita membuka segala pintu-pintu rezeki. Rezeki yang ajaib datang kepada kita bergolek-golek. Percaya pasti dapat. Assalamualaikum, salam kebahagiaan, hidup terbaik.